Itulah dekat Rumah Biru ada seorang lelaki ni, dia jogging dalam keadaan bogel. So ramailah yang gelak, ramai yang pelik. Tapi ada juga yang tanya lelaki ni ada masalah mental ke? Okey, yang bertanya tu bagus. Jom kita sembang kejap. Bila kita cakap pasal mental health ni kan, atau mental yang sihat, maksudnya kita sedar apa yang kita buat tu. Kita tahu nak bezakan yang mana betul, yang mana salah, yang mana tak boleh, yang mana boleh, dan kita ada kawalan terhadap diri kita. Tapi kalau seseorang tu buat benda yang luar daripada normal, macam bogel tengah public, tanpa rasa malu atau takut, itu kemungkinan besar dia ada penyakit mental lah. Sebab orang yang sihat secara mental ni, dia tak akan buat benda pelik macam tu secara sedar ataupun suka-suka. Kecuali lah kalau dia tu mabuk ke ataupun under substance ke. So boleh jadi dia tengah alami psychotic episode, kita panggil, di mana dia hilang terhadap realiti ataupun hilang self-awareness. Dia tak sedar pun apa yang dia tengah buat salah ke, memalukan ke. Dalam kepala dia mungkin dia anggap benda tu normal je. So kalau betul lah lelaki tu ada masalah kesihatan mental, dia kena dapatkan rawatan. So kita tak payahlah gelar, tak payahlah kecam, sebab dia buat benda tu tanpa dia sedar. And mungkin dia ada pengalaman yang menyebabkan dia boleh dapat penyakit mental tu. Cuba bayangkan saudara mara ataupun adik-beradik korang yang jadi macam tu. Mesti korang takkan gelak.